tantangan yang paling besar setiap lahir anak manusia ke nodoya, jid ke manusia, kibancara kehidupan dunianya berberuntung, bertatume minta syurga ini. Yang kedua, bertatume perselamat roh dari neraka. Orang merumpak syurga, hina hidupnya gerumpa. Modal untuk syurga hina hidupnya kena keidih ya tetap syurga. Orang dalam neraka gara-gara hina hidupnya tadi. Keidih, kan salah hidih, salah hina hidupnya tadi. Maka Allah nutus Nabi ni purna dia. You purna kedanya pakai bancara perjalanan udip yang kita jalani hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, malapetaka di akhirat. Atau mandua, hidunya susah, di akhirat merana. Inyan sebaiknya hana pernah lahir ke nodoya, lebih beruntung. Mai menyentuh orangnya. Tidak fikir-fikir. Tapi fikir kerana tanya orang ke mati maya yang mentang. Yang kata lama ni. Tanya orang hai dapat timang ji selama. Tidak fikir. Tang-tang ke mana ke pasti. Pi menyukai panjang umur yang kata susah tu. Yang hoya le ya. Kui pelaku lehnya. Kubrat tantangan dan godaan dunia. Jarang selamat. Malaikat mentang menjaga kalian manusia selamat. Nyahira ke. Tega tinggal ke lewat syurga. Nyahira malaikat. Lewat. Pusat sampai lewat. Nyo yang rela neraka yang lahir ke. Kawai ke kata jala. Dia kata jala kawai ke je mengkan. Karena nama malaikat yang paling gede wate gebuh nafsu haliranya ni. Wate gebuh nafsu li Allah bak malaikat. Jadi maksiat. Hai hadapi godaan dunia karena nafsu. Tanya menanti tergoda dalam dunia karena nafsu. Nafsunya yang biasa ada keidahnya tentang nafsu makan, nafsu minum. Numpuna nafsu berbuat dosa. Tanya tapi bubut dosanya karena nak selera. Ya kan? Yang nama jih dosa cukup sesuai dengan selera ada. Yang nama jih kebaikan hanya sesuai dengan selera. Urang haik semayang kena hana tenaga. Dan hana wadai, hana selera. Haik pubutaan kan berat ya. Kan berat bak tenaga, berat bak perasaan. Perasaannya yang ke selera, hana selera nafsu. Nabi Adam kena dunia walaupun yang keputusan Allah tapi kena nafsu. Nafsu hawa kesenang ia ketusah. Dalam syurganya nikmat dia. Hai udik dalam syurga dia. Maka berkali Allah ingat. Hai Adam. Nyan baik baju-baju bawa kau. Nah, haji baju Adam. Ada berkali Allah, Adam dia Allah. Siap hang baju. Duduk tok cetan. Nyai jih ko cara baik digoda, baik digiring. Iya itu cuma kayaknya ikli. Ikli. Tanya Nabi Adam. Pakai negeri.
Sayang bro. Nyono pegah rahsia bro. Nanti pu orang getam baju boh kaya dia Allah. Nyo rahsia. Sebab menyono baju boh kayanya, dona tetap dalam syurga. Hang bi baju nyan tanah sebab dona guna petubik dalam syurga dia. Maka hang bi baju nyan bagi ingat tubik dalam syurga susah ke? Ya. Dan hawa udip senang dalam syurga. Tua ke aturan Allah. Ya ke susah, hawa ke senang. Tua ke perintah Allah ni. Gatunya kapai ada baju. Nyo temu syurga kapai ada baju. Target untuk tetap dalam syurga baik debu dia. Igoda oleh syaitan, bayang-bayang susah punya hana paju, senang punya paju. Sudah ke paju itu. Nela riwayat bukan apa hana nak paju, goda ni Nabi Hawa, ni paju ju bang hai, ni paju ju dah tu biu luar. Alah dak kagak ru paju. Dok mana kena bengeh ju Allah. Cabut pula kamar madum neti lah kena dia. Ke hina mana-mana. Gara-gara goda di syaitan tubit Adam guna dia. Sehingga cucu-cucu anak-anak lahir ni dia madum. Nya tanya yo, seandai ji hanai goda, andai hanai goda di syaitan dia lancuruga lahir dan hai dawa gede. Karena nek dikai goda ke biarnya anak-anak lahir ni dia. Pakan tergoda karena nafsu, selera. Seandai ji Nabi Adam hana ya kesusah, ya, hana galak ke tenang, hati goda di syaitan. Faktor nafsu menalah keturunan Nabi Adam. Ya. Turunan Nabi Adam, zaman Nabi Adam digoda oleh syaitan karena nafsu. Urunnya untuk tahu syurga hantu kerana nafsu ni. Sehingga digoda oleh syaitan. Pun nafsu. Nafsu tanya hawa kesenang ya kesusah. Kenapa kan? Ya kan? Kesenangan macam-macam. Macam-macam bentuk ketenangan. Sehingga le urung-urung yang tua ke mati, tua ke akhirat, bak mita tenang. Ladum de senang bak kaya. Yan bagi mita kaya nyan ke mati dua. De senang tak dia kaya. Bahagia tak dia kaya. Olehnya menanti bak ya ke susah. Bagi peluang dari susah, berjuang mati-matian untuk hindari susah. Menghalalkan segala cara untuk baik susah. Pertama, dia urung ia kegatian. Urung ia kegatian. Menyaitim ia ke neraka lagi ia kegatian. InsyaAllah mantabah nan juga. Ya kan? Nak cuma urung minta rezeki. Apa cuma minta rezeki? Cukup awak ke gaya aku ya ke kata. Menyuruh menehun tengah malam bedah bimpu dah siap bedah. Terlam menehun tengah hujan jadi tren. Yang baik dah yud sembahyang tahajud. Ya, sembahyang tahajud ya berjaga malam ya nak jadi. Lagi jimat minta ampun je menan jimat dan minta syurga insya-Allah mantabah lan syurga. Ya kan? Syurga untuk selama-lama je. Tanya kaya hino dalam dunia. Dia pernah trip kaya? Paling trip kaya dia nak. Ajai dah kaya. Kaya tak ada. Jadi tak ada. Waktu mati nyo tak ada. Pak ni yo begitu tentunya nyal langsung atawari. Langsung kamu dimedi baju.
tinggal pray-pray dah kan. Kan ini ada dia. Terus baje ke dah dia. Yang baje dah kuare di tawarihan. Nak tebu pi rumah pikan dia dah dia. Yang keenan kemampuan tak miliki harta. Mampu tak miliki nyawang, tak pertahankan nyawang. Yang keenan paling tak putun harta dia. Tak ada. Maka beruntung orang beriman. Dia memiliki sesuatu yang han berakhir dengan kematian. Han berakhir dengan kiamat dunia yo. Iman akhlak. Atau dalam bahasa yang lain, ilmu dan amal. Kaya ilmu, kaya amal jauh lebih membahagiakan. Kaya harta sebenarnya indahnya sebelum dimiliki. Pada fikir tang dia udah mekayo baru fikir pun juru kalau mekah baru fikir pun nyonya nak pangkai 10 juta ke bere lu kalau nak tepu 10 juta bere buat tegang mekah tiban saya 10 juta hana menyona mutamah 10 tu nyan bere ke 10 kali payah ada dah. Yang baru mangat dah makan. Wate katuk leploh na leploh tu. Kadu pula eloh hantik lau. Hampat ke kita yang. Ya kan? Baru muka yang dia ada yang. Tapi hantik. Pakai ke hantik. Nafsu dia. Iji wate kana 10 ibadah nafsu 10 kali. Selera watenya lo. Hana puah-puah je. Kana 10 kali 10 je lah. Pajan baru sep apabila tak sep. Pajan baru tak sep apabila nasifat qanaah. Qanaah. Ya insyaAllah saya tenang leo. Tapi munyo tamak yang tabe-tabe rubuh tu tabe-tabe yang tiba. Tabe-tabe rubuh, tabe-tabe kecewa tu. Tapi munyo dapat saya insyaAllah saya. Mana masalah sepupi. Yang akhlak iwo ke akhlak deh. Karena ahnya iwo di dalam akhlak. Tamak iwo dalam buruk akhlak. Lawan ji kana'ah. Iwa langgar akhlak.